cakap tadi, air dan udara nak masuk pun akan sukar. Right, so ini adalah cara-cara ciri-ciri tanah yang sodik, which is yang bukan tanah sihat. Right, so apa kesan daripada struktur tanah dengan akar tadi? So bila kita use repeatedly, secara berulang, sebab first kita dah letak, oh nampak cantik, dia letak lagi. Yang pertama, tanah kita ni akan jadi keras bila dia kering. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia basah, dia akan melekit. Dia akan jadi macam waterlogged punya condition. Okay. And then yang ketiga, akar tadi tak boleh nak penetrate. Sebab tadi kan kita punya tanah jadi keras. Right. So tak boleh nak penetrate. Dan risiko akar rosak akan meningkat. Itu yang akan jadi hard rot, akan jadi canker and so on. Right. So kita kena faham tanah tropikal ni very sensitif. Sangat sensitif kepada natrium. Right. Terutamanya first, tanah liat. Kalau tanah liat tinggi, percentage tinggi, jangan pakai. Kalau tanah tu CEC rendah, especially tanah yang ada macam tanah berpasir, tanah beris, jangan pakai. Dan tanah masam yang terdegradation daripada, contoh, kita ni dah buat aktiviti pertanian kat situ dah 20 tahun, 30 tahun, extensive fertilizers and so on. So, benda tu akan effect. Right? So, itu dah. Ajinomoto tu ingat, dia bukan baja. Dia bukan didesign untuk jadi baja. Dia bukan didesign untuk jadi soil corrective ataupun membaik tanah. Cuma kesan dia cepat. Tak semestinya cepat. Betul ya. Ini satu yang saya nak tuan-tuan faham. Bila you put the budget, any baja, kesan cepat gila. Tak semesti itu adalah kesan yang betul. Usually dia akan ada long term effect. Right? So you need to understand. Alright, apa yang kita bagi hari ni pada tanah kita, mungkin mikro tu aktif sekejap je. Right? Esok kita tak tahu apa jadi. Struktur tanah kita rosak. Akar akan depress. Bukan kita je depress, akar pun depress. Alright, and then dia akan ada long term effect lah. Okay, boleh? Ya, betul Encik Ahmad. Keraskan tanah bendang yang dalam. Pandai. Tengok petani-petani kita banyak. Bila saya explain, you can understand easily tau. So, sebenarnya tuan-tuan perempuan mudah faham sebenarnya. Right? So, banyakkan lagi membaca, insyaAllah. You will understand apa yang saya cakap ni. Right? Sebab apa yang saya bagi hari ni, saya nak trigger tuan-tuan dan perempuan je. Okay, apa yang Suzy cakap ni, macam ni. So, you will get the information more. Betul tak? Betul ke dia cakap ni? Apa rujukan dia? So, bila you cari the information, you akan dapat lagi banyak. So, dia akan validate you punya knowledge. Alright? So, macam, oh, barulah betul pakai macam ni. So, itu yang saya punya role. Itu function saya. Jangan tanya saya tanam ke tak. Okay? Boleh? Baja tayak ayam cuma hydrated lime. Okay, kenapa dengan hydrated lime? Tanah gambut. Okay, sekejap Cara membentuk hardpan dalam tanah bendang. Okay. Test NPK, berapa bacaan terbaik? Okay, ini dalam tanah ke dalam oh ya, saya hari tu ada janji nak buat ni kan, just NPK. Okay, dia macam ni tau. Saya bagi secara general lah. Bila kita buat soil analysis, dia akan reflect dua benda. Alright, kenapa saya kata buat soil analysis ni kita buat bukan kita nak, definitely the first one kita nak understand more lah behavior, ataupun kalau kita tak tanam lagi kita akan tengok macam, oh tanah kita ni at this stage tanpa ada disturbance, ada any agriculture activity kan, kita tak letak baja apa semua, secara naturalnya apa dia punya status dia. Alright, contoh, tengok kalau tak buat apa-apa baja, tengok NPK semua rendah.
Tapi kita tak tahu rendah tu berapa, which is yang kita translate dalam bentuk value, numbers. Benda tu tak ramai yang ada that kepakaran ataupun kemampuan untuk translate dalam bentuk okay, kalau at this range, let's say lah kita kata n at this range yang rendah ni, berapa dia punya standard dekat tanah ni. Dia ada tau standard dekat tanah. Contoh okay, dia contoh macam ni. Saya bagi contoh macam ni. Tadi kita cakap pasal tanah, so sekarang saya bagi contoh bacaan. Selalu kan saya cakap, okay, baca NPK. Apa doktor cakap ni, macam mana kan? So bila kita baca NPK, tanah kita ni secara natural, okay, berapa bacaan dia actual? Pergi hantar soal analisis, kita akan dapat okay, actual N berapa, P berapa, K berapa. Betul? Tapi dia akan ada status standard yang kita akan compare, yang menentukan dia ni rendah ke tinggi. Betul? Tapi, okay, ada tapi lagi. Tanah, bila kita buat benchmark numbers ni, rujukan dia daripada mana? Alright? Rujukan daripada mana? Which, kita kata dia ada benchmark yang kita dah develop. Okay, contoh, tanah gambut ataupun tanah pasir dekat Kedah. Spesifik, tanah ada pasir dekat Perak, dekat tepi bukit tu, okay, berapa standard dia? Okay, itu nampak tak gap dia? Alright, so bila kita nampak this gap, untuk yang rendah tadi ni, berapa intervention kita nak letak N dekat dalam tanah untuk make sure dia naik dia benchmark standard ni. Itu cara bacaan dia, ya. So you need to develop this standard. Itu yang kita kata we need the agronomist untuk for this kepakaran untuk interpret this data. Bila agronomist dah interpret, dah develop di benchmark, okay, nak naikkan, let's say daripada 10 kg, sekarang kita tahu dia ada bacaan dia, kita kata rendah. So bila rendah, nak naikkan kepada, kita start dulu dengan medium. So berapa kg nak naikkan? And baja apa nak pakai? Macam mana nak pakai? Berapa dosage? Bila dia? Itu yang very technical part. Itu yang agronomist kena buat. Okay? So bila kita kata dan, bila kita buat soil analysis, kita kena faham NPK dalam tanah, dia tak reflect NPK dalam pokok. Right? Maksudnya dekat sini, kedua-dua bacaan tu mesti dibaca bersama. Bukan pilih salah satu. Sebab ujian NPK dalam tanah, soal test yang kita buat ni, apa yang sebenarnya kita ukur, right? NPK, N ni dia sangat dynamic. Dia cepat berubah kalau dalam tanah. P ni selalunya dia akan wujud tapi dia just terkunci. Macam tak ada function je phosphorus ni. K, potasium ni dia bergantung kepada CEC dengan texture. So, soal test ni dia tak mengukur apa yang diserap. Dia cuma mengukur apa potensi yang tersedia. And the big problem, masalah utama, masalah paling besar dekat tanah tropikal ni, pH kita masam. So bila P tu, yang tadi kita dah lah, P kita ni macam tak ada function, dia tak wujud, right? Dia wujud tapi dia terkunci. So P kita ni jadi tak available. And then aluminium tinggi. So bila aluminium tinggi, pokok akar kita rosak. CEC rendah. Bila CEC rendah tu, K cepat hilang. So bacaan NPK yang ada tu, dia macam okay. So bacaan NPK ada, tapi fungsi dari segi penyerapan neutron tu gagal. Faham tak maksud saya? And the common mistake, bila NPK rendah, put je baja. Okay, put je baja. Bila NPK tinggi, okay, anggap je pokok kita tu dah cukup. Selalu macam tu, right? Dan kita akan abaikan some parameters. Contoh, pH, aluminium, CAC. Even bahan organik kita abaikan. Alright, so ini yang saya kata soal chemistry yang kita abaikan dari segi dia punya soal function lah. Alright, so kalau macam dalam ujian kat dalam pokok pula, kalau ada, kita kata usually macam saya akan carry out bila pokok tu dah start berbuah. Sebelum ataupun masuk dekat vegetative stage, kita akan buat on the foliar analysis ataupun kita panggil leaf tissue analysis. Maksudnya kita ambil tanah, buat sampel, right? So kita akan ambil dekat daun juga. So bila kita akan ambilkan dekat daun, apa yang diukur? Apa yang diukur? Nutrien yang betul-betul masuk kat dalam sistem pokok. Yang mana dia adalah integration antara apa? Daripada tanah, daripada akar, daripada mikrob dan juga daripada air. Dia ini akan mereflektkan
ataupun kita kata reflection or cermin kepada prestasi kepada sistem kita, bukan kepada stok tanah tadi. Yang tadi kalau SWOT analysis kita buat stok tanah je, tapi bila kita dah ambil, kita put the budget, buat intervention, dan baru kita nampak performance dia. Right, itu yang kita kata nilai sebenar adalah ujian daun tu. So kalau NPK rendah, kalau NPK tu macam kita dah buat test NPK kita dah tinggi tapi daun dia rendah. So masalah is not coming from fertilizers, not coming from baja, tapi adalah penyerapan. Yang mana punca dia mungkin jadi disebab mungkin akar rosak. Right, mungkin daripada air tak stabil. Mungkin daripada ada antagonistik. Maksudnya interaction antara nutrien. Tahu tak, nutrien kita ni kalau kita put all the baja macam-macam semua jenis mak nenek baja kita nak letak, sebenarnya dia ada interaction sesama dia. Macam kita pun manusia duduk dalam satu bilik macam-macam manusia yang ada dalam tu karakter, kita pun akan ada antagonis. Apatah lagi nutrien. Saya bagi simple analogi je. Alright? So itu dah. Kalaulah contoh kita letak baja lebih, macam contoh study saya sebelum ni, saya buat pasal nitrogen. My first PhD pasal nitrogen. Excessive nitrogen, kita letak baja banyak, nitrogen banyak, dia akan menyebabkan boron tu akan deficient. Boron tu akan berkurangan, akan jadi kekurangan boron. Alright? So kita kena faham benda tu lah. So that's why bila kita buat on the ada ladang, sebab tu saya kata documentation very important, buat planning, tarikh bila nak membaja, apa nak membaja, bila you buat decision nak beli baja tu, based on what? Based on what? So kalaulah ada suppliers datang, dia bawa on the result punya trial, bukan just mata testimony, the product is good kat kedai sebelah, atau tolonglah gunakan data tu. Saya rasa company baja kita kat Malaysia banyak ada data tu, cuma nak kena verified whether it is valid or not, reliable data ke tak. Okay, kita je yang mana pakai subsidi tu, saya tak tahu data tu daripada mana. Dan in fact saya tahu ada some source adalah coming from Thailand. Okay, mapping kesuburan tanah. Saya jawab ni kan saya kena marah ni. Okay, untuk mapping kesuburan tanah dekat Malaysia, saya pernah tanya. Tahu cakap apa? Oh, kita orang satu Malaysia ni, kita orang tak pernah, kita orang tak ada kemampuan untuk buat satu analisis untuk satu Malaysia. Baru je meeting baru ni saya dapat. Kita tak ada. Unfortunately, we don't have that. Kalau guna EC meter berapa min and max? Itu kalau guna EC meter, okay, EC meter min and max, bacaan EC ni untuk apa? Untuk fertigation ke apa? Fertigation. Okay, untuk EC, okay, electrical conductivity ataupun electrical conductance. So electrical conductivity EC ni usually kita akan measure apa tau? Ketelarutan garam. Maksudnya larutan garam yang larut, ataupun kita panggil salts lah dalam air tu. Right? Bukan dekat, kita kata bukan dekat zon akar, tapi dia ataupun dekat zon akar, tapi dia even dia bukan kepada nutrient yang very specific. Dia adalah kita kata on total concentration. Right? So bila kita buat EC, dia adalah kita kata air dengan larutan baja lah, which is air mentah, which is tanpa baja, okay, berapa bacaan dia. Alright, ini larutan untuk baja fertigation. Okay, ini untuk saya bagi dia punya julat umum. Ujulat umum. Okay, ujulat umum, kalau pokok tu anak pokok yang sensitif, 0.8 hingga 1.2. Satu. Yang kedua, kalau at vegetative stage, tolong salin siapa yang tanya tadi? Cik Asrul. Okay, 1.2 hingga 1.8. Tu untuk vegetative stage. And then kalau untuk tanaman matang ataupun kita nak hasil dia ada 1.8 hingga 2.5. Dan kalau lebih daripada 3 itu dah
kita kata toksik ataupun osmotik lah. Dia akan ada tekanan osmotik dan juga dia akan ada risiko kepada akar. Right? So we need to understand EC yang tinggi dia bukan menunjukkan nutrient to optimum. No. Tak. Dia ada bacaan dia. Kalau untuk fertigation, optimum dia adalah 1.5 hingga 2.5. Kalau untuk tekanan ringan, 2.5 hingga 3.5 sahaja. More than that, kita akan anggap yield akan drop dan juga dia akan rosak kepada akar. Right? So we need to understand relationship, hubungan antara EC dengan pH dengan natrium. Kalau EC tinggi ataupun plus ada natrium ataupun ada sodium, Na plus tinggi, so struktur tanah akan rosak. Right? Kalau EC tinggi, right, kalau EC tinggi, pH rendah, so akan menyebabkan toxicity. Right? Okay, boleh? Okay, saya rasa itu saja kot malam ni. Harap membantu. InsyaAllah kalau nak buat live nanti saya bagi tahu. Cuma feel free to follow saya punya Facebook, LinkedIn. I'm quite active dekat LinkedIn juga. Dengan kerja-kerja saya lah. Tengok dekat dalam saya punya ni. Okay, so insyaAllah nanti tahun baru saya buat kelas. So nanti saya inform dalam Facebook dengan TikTok saya. So saya harap apa yang saya kongsi malam ni membantu tuan-tuan dan perempuan. Alright, so boleh digunakan and saya boleh trigger you guys lah untuk cari the information. Make sure yang information tu must be reliable. Right, boleh dipercayai. Tengok background dia, atas dasar apa dia bercakap, apa interest dia. Right, because selalunya saya akan ambil pendapat orang, tapi saya usually akan screen background people atas dasar apa. Sebab bila some people dia bercakap, dia ada asas, base dia. Dia bercakap atas dasar apa. Alright, so kena consider benda tu. Saya rasa semua orang dah cukup matang untuk consider benda tu kan. So tapi atas untuk pertanian, itu my advice lah. Alright, bila bercakap atas dasar apa. Right, some people dia ada interest. Oh, produk ni tak bagus apa semua. But for me, kalau macam saya tak ada interest. Saya cakap, okay, produk ni bagus dekat ni, produk dekat sini. Tapi kita, dia akan ada macam tu. Dia bukan, oh produk ni tak bagus, ni semua tak. Usually people, this kind of people, dia ada interest dia. Alright, so saya rasa itu saja untuk malam ni, insyaAllah. So saya minta maaf mana-mana yang saya terkasar bahasa ke apa. InsyaAllah kita sama belajar. Alright, so itu sajalah.